Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Masih lagi bersama dengan aku Izzat dalam Gori Channel. Untuk slot solo ride kali ni, hampa nampak ni, hampa tahulah aku kat mana. Aku dengan Langkawi ni memang berpisah tiada lah, orang kata. Okay, untuk slot solo ride kali ni, aku sebenarnya aku tak banyak pergi mana-mana. Ini adalah ride sekadar untuk aku melepaskan tekanan, tekanan kerja, tekanan kewangan, segala jenis tekanan yang ada lah. Biasalah dalam kehidupan seharian kita ni, pelbagai tekanan kita akan hadapi kan. Dan terpulang pada kita cara untuk kita mengatasi dia macam mana. Macam aku, inilah cara aku akan ride, aku akan pergi berjalan. Dan Langkawi ni memang satu favourite spot aku lah untuk aku pergi berjalan lah. Dan dalam video kali ni, aku sekadar duduk dekat hotel je. Aku hanya keluar untuk berbuka puasa, dan sahur pun aku sok dekat hotel je. Dan tengok hotel mana yang aku duduk. Okay guys, inilah hotel yang aku duduk untuk 3 hari 2 malam, iaitu Gold Sands Hotel dekat Pekan Kuah ni lah. So siapa-siapa yang nak mai ke Langkawi, especially yang nak stay dekat Kuah, aku recommend hampa untuk stay kat hotel ni lah. Kalau hampa nak tahu tentang hotel ni lebih lanjut, nantikanlah, nanti aku akan buat video macam biasa. Aku akan buat video review hotel ni. So don't worry, jom ikut aku. Dah selesai parking, jom kita check in. So kalau hampa tengok dekat sini memang cantik lah dia punya lobby dia apa semua. So jom ikut aku naik ke bilik. Ni lift dia. Ini perjalanan nak pergi ke bilik lah. Aku dapat bilik yang paling hujung tu, nampak tu. Tu hujung tu bilik aku. So jom kita masuk. So kalau hampa nak tengok video berkenaan dengan bilik ni dengan lebih lanjut, hampa nantikanlah. Aku akan buat video video review bilik ni. InsyaAllah selepas aku keluarkan video ni, aku akan keluarkanlah video review hotel ni lah. Aku dapatkan taking. And bagi aku bilik ni memang cukup-cukup luas lah. Menengok ada hall, and then dia ada dekat bahagian luar tu. So jom aku belanja apa view dekat luar tu. Nampak Maha Tower, bawah tu Bazar Ramadan. Let's go. Okay, dah sampai ni, aku dah rehat apa semua set. So aku ingatkan aku nak pergi ke Bazar Ramadan lah. Bazar Ramadan dia dekat bawah tu je. Kalau hampa nampak tu, kemah putih bawah tu, tu semua Bazar Ramadan dah. Saya aku tunjuk gambar lah. So kalau hampa nampak, bawah tu, nampak? Tu adalah Bazar Ramadan Pekan Kuah lah. Dia betul-betul depan dengan hotel Gold Sand ni saja. Jom, ikut aku, kita pergi cari juadah berbuka. Okay guys, tadi aku dah turun dekat Bazar Ramadan tu. Okay, dah turun Bazar Ramadan tu. Tapi aku tak dapat apa yang aku nak. Tak ada. So, dan aku tak rekod dekat situ sebabnya ramai orang, terlalu ramai, dan aku takut kalau ada orang yang tak selesa kan. Bila dia rekod, saya duduk dalam ni lagi, naya aku kalau kena saman. Lepas tu dah aku pergi bazar, aku pusing, tak ada yang berkenan di hati. Jadinya aku pergi beli ni, nasi kandak Merdeka. Ni adalah salah satu nasi kandak yang dia kata sedap lah dekat sini. So jom kita tengok. Okay. Bau sedap. Bau dia padu bau. Nasi kandak Merdeka ni duduk depan jalan nak masuk ke HIG tu. Jalan nak masuk HIG tu. Ui, bau dia. Aku ambil ni lauk ayam goreng dengan telur dadar. Ini bau betul. Dia nasi kandak kena rendam dengan kuah dah. Baru sur. Kita tengok kuah dah. Sur mat. Sur. Tahu lah nampak ke tak?
So aku tak mau ubah kamera dah. Sebab tangan aku kotor ni. So tadi aku ambil ni ayam paha, ayam L. Okay, ayam L. Oh ni ayam L. Telur dadar dah. Telur dadar dia tebal bang. Tebal. Dengan kuah campur. Oh ini mat. Kena ni ke? Mak mentul lalu kot belakang pun tak sedap. Actually tadi aku dah baca doa makan sebab aku makan cucuk dulu tadi sebab tadi aku duk rekod sunset tadi. So ini kena nasi gandang pula. Aku dah tutup dia punya rekod tu. Aku bawa main tani lah. Bila bawa main tani kita nak kena makan nasi gandang pula. Sur mat. Dia punya ni. Dia punya nasi dia. Dia punya kuah dalca dia ada. Ada tulang-tulang ayam ni. Kaki ayam ada. Kentang ada. Kita rasa lah. Dia punya nasi dengan kentang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sur mat. Sur. Dia ada kick pedas dia tu. Kuah pedas kan. So aku sebenarnya aku nak describe rasa tu tak erti lah. Tapi bagi aku, kalau aku kata sedap tu memang sedap lah. Memang sur lah. Okay, kita tengok dengan ayam dia. Ayam dah. Ni ayam dah merah-merah. Dia punya apa orang panggil? Perapan dah. Yang nasi lah. Padu. Aku boleh recommend apa? Untuk makan telan tu. Aku boleh recommend apa untuk makan dekat nasi kandang Merdeka ni depan HIG tu. Dia punya pedas tu mak kick sedap. Aku syok pedas-pedas ni. Okay. Aku nak habis makan dulu. Nanti kita sembang lain. Okay guys, so dah settle lah aku punya stay menghilangkan tekanan aku. Okay, dekat sini. So jom, kita dah nak balik. Let's go. Dah selesai check out apa semua. Aku mulakanlah perjalanan untuk balik. So mesti apa tanya kan, buka puasa hari kedua macam mana pula. So buka puasa hari kedua, aku dapat jemputan untuk buffet lah dekat Hotel Gold Sand ni. Dan yang tu aku akan sertakan lah dalam aku punya hotel review aku tu lah. Nanti aku akan tunjuk lah dalam video yang tu aku punya sok dan juga aku punya buka puasa yang hari kedua tu. Kemudian sebelum balik ni aku singgah dululah dekat sini sebab mak aku minta aku beli barang lah. So jom kita tengok. Macam ni bayar mama. Boleh kucing goreng tak? Boleh lah ni. Boleh? Kau boleh okey lah. Ambil yang nak warna apa? Yang hitam pun tak apa. Ni satu set ni. Hitam tak apa. Okey. Tanyalah dulu dia boleh ke tak. Merah pun tak. Merah pelik. Merah. Warna apa yang elok? I think black lah. Okey. Grey pun tak apa. Ni grey ni. Grey dah apa. Okey. Adik, kalau nak ambil ni? Kau tahu warna grey satu. Yang tadi warna kelabu kan? Warna hijau. Udah kelabu-kelabu. Kelabu. Itu apa? Green. Nak grey. Kali yang bekas dia di sebelah. Okey. 35.98. Dah selesai membeli, jom kita balik. Okay guys, memang aku ride kali ni memang aku banyaknya aku habiskan masa dekat bilik lah. Aku stay dalam bilik kan. Dan juga memang betul-betul rasa hilang lah stres. Sebab duduk kat bilik tak buat apa, just rest. And then esok pun ada orang main hantar. Buka puasa pula, makan dekat buffet dia. So memang aku kata macam mana kata memang syok lah kali ni. Kan. Dan perjalanan balik ni macam biasalah, daripada Kuah nak pergi ke Tanjung Lembong kan, nak naik Roro balik tu. Jadi perjalanan dia macam ni lah. Perasaan handsome sikit dulu.
Perjalanan pergi dan balik aku menggunakan Langkawi Auto Roro ni lah. Bagi aku Langkawi Auto ni dia lebih selesa dan juga kebiasaannya dia akan bagi motor ni parking berbumbung lah. Dia akan masuk kat sini lah. Dia antara dua. Kalau masa kita main daripada Kuala Perlis tu, dia akan bagi kita masuk dulu. Kalau kita daripada Tanjung Lembong ni, dia akan bagi kita masuk live lah untuk kita duduk dekat bawah bumbung ni. Bagi aku Langkawi Auto ni lebih laju, lebih selesa, dan tempat duduk kat atas tu pun memang lagi nice lah. Aku ingatkan bulan puasa ni tak ramai orang, tapi rupanya waktu aku pergi dan balik pun memang ramai juga yang main Langkawi lah. So guys, kita jumpa lagi dalam video ride aku yang akan datang. Terima kasih yang mana menonton. Yang belum tekan butang subscribe, tekan butang subscribe dulu. Bye bye. Assalamualaikum.